Hello guys, pada video kali ini saya baru beli satu kabel yang 4 dalam 1 punya kabel. Okey, kita akan tengok dalam dia punya plastik ni. Kita akan buka tengok. Di mana setiap 4 dalam 1 ni hampa tak payah bawa kabel yang banyak macam ni. Hampa bawa satu kabel ni pun dah boleh charge macam-macam. Special dari kabel ni kita tengok sikit. Okey, dia punya kabel ni memang mantap. Okey, boleh nampak Okey, dalam kabel 4 dalam 1 ni yang depan ni dia USB-A, kemudian ni lightning punya USB. Dalam ni juga bila hampa tarik lagi macam ni, dia ada type C punya. Hampa boleh buat PD to lightning dan PD to type C. Okey, bawah pada lightning ni ada lagi type C guys. Ini type C dan ini type C. Okey, di mana setiap yang ada dekat sini type C ni dia ada kelebihannya, dia ada watt dia masing-masing kat sini. Okey, untuk lightning dia punya watt dia 27 watt dan kalau kita charge untuk type C 65 watt. Di mana guys, kalau hampa charge handphone menggunakan kabel ni dengan adapter fast charging, memang berdesu, memang padu. Bateri pun cepat akan masuk. Siapa yang busy tu, hampa wajib ada kabel 4 dalam 1 ni guys. Okay, sekarang ni dia dah buat promosi guys. Hampa boleh check kat beg kuning berapa hampa boleh dapat.